Sorotan terkini berita 757. Bersatu mengumumkan pelantikan dua naib presidennya Muhammad Razi Jidin dan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu bagi menjalankan tugas-tugas timbalan Presiden susulan pemecatan Hamzah Zainuddin pada Jumaat. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, Mesyuarat Khas Majlis Pimpinan Tertinggi MPT sebulat suara bersetuju melantik Muhammad Razi dan Ahmad Faizal untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Bersatu telah membuang salah seorang pentadbir laman Facebook rasminya selepas muncul beberapa hantaran yang didakwa tidak mendapat kebenaran. Perkara itu berlaku susulan pemecatan 17 pemimpin parti termasuk Hamzah Zainuddin. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan tambahan 20 juta ringgit kepada sekolah menengah jenis kebangsaan Cina di seluruh negara bagi menambah baik kemudahan dan keperluan asas sekolah itu. Menteri Keuangan itu berkata, peruntukan berkenaan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh sektor pendidikan serta memastikan kemudahan sekolah terus dipertingkatkan selaras prinsip Malaysia Madani. Tegasnya, sistem pendidikan perlu melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik tetapi berdisiplin, berakhlak mulia serta saling menghormati tanpa mengira kaum dan agama. Dalam perkembangan hiburan, Datuk Fazli Yaakob mengaku aktif di platform Trade dan percaya hantaran dibuat sentiasa dinanti-nantikan pengikutnya. Fazli atau nama penuh Ahmad Fazli Yaakob mendakwa antara 30 hingga 40 pengikut melayangkan mesej langsung DM bertanyakan kandungan baharu jika dalam tempoh 12 jam sekiranya dia tidak membuat sebarang perkongsian. Fazli yakin kandungan dikongsi terutama yang menyentuh isu wanita dan rumah tangga mudah mengundang reaksi netizen. Malah ada yang kecewa dan mendakwa dia terlalu lantang bersuara mengenai wanita sejak bergelar duda.